Berjumpa Kak Tun lagi dalam channel Kak Tun. Aduh, makin hari makin memang hangat lah Kak Tun. Ni suka-suka Kak Tun ni like jangan dengar saja deh, dengar free dah tak like tak leh deh. Kena like ni oyak kata baru kau orang mana-mana ni. Like no, jangan tak like-like-nya orang Kedah pun sama no. Ni hari ni Kak Tun nak cakap pasal apa? Ulcer atau gastrik. Ulcer ni boleh dia boleh ulcer ni dia ada banyak jenis. Ada setengah orang ulcer di mulut, setengah orang ulcer dalam perut. Dan ulcer dalam perut kita tak nampak lah. Dan gastrik kuat. Apa menyebabkan kita gastrik? Satu, kita makan nasi tak ikut masa. Bila kita makan tak ikut masa, bila lebih time, angin masuk dalam perut kita dan itu menyebabkan kita gastrik. Makin lama kelamaan memang kita akan jadi gastrik. Dan setengah orang yang ada ulcer dekat mulut ni, kadang-kadang faktor keturunan. Kadang-kadang setengah orang kering, tak cukup air ke apa, dia akan ada ulcer dekat mulut. Yang itu memang sakit sangat. Setengah orang sampai ke luar-luar ni. Nak makan tak boleh. Dan satu lagi sebab apa kita jadi gastrik, orang Melayu kita ni atau orang Indian kita ni suka makan pedas. Bila pedas tu dia memang boleh menyebabkan ulcer. Bukan ulcer saja. Itu bila kita nak pergi toilet lagi susah. Apa lagi yang datang? Wasir akan datang juga. Jadi penyakit ulcer dengan atau gastrik dalam perut kita ni memang macam-macam jenis lah. Jadi Kak Tun boleh kata setengah orang kata nak diet lah, ambil susu cica biskut pun jadilah. Jangan tinggal perut kita kosong. Sampai masa makan mesti makan. Jangan kata kita makan pukul 8 okey kita makan. Tak nak lah aku nak kuruskan badan, aku makan pukul 2. Tak makan langsung. Jadi bila tak makan, lama sehari dua tak apa. Tapi lama kelamaan dia akan jadi ulcer yang teruk. Dan ulcer tu apa yang menyebabkan? Setengah orang ada ulcer sampai perut dia ni bucik. Sebab angin. Macam mengandung 7-8 bulan. Tapi bila kita dah jadi macam tu, kita pergi jumpa doktor. Doktor akan bagi obat gastrik kita lah. Atau kadang-kadang kita makan, kita panas, rasa macam panas dalam. Kadang-kadang setengah orang makan, dia duduk saja dia terkeluar. Dan mulut-mulut kita ni ada melecur-melecur, meletup semua. Dan bila ada gastrik, kita kurang makan, sama lagi, dia akan pergi ke penyakit wasir. Wasir ni memang susah. Sebab nak ubat dia keluar wasir ni. Setengah orang tanya wasir tu apa Kak Tun? Wasir tu dia ada benda keluar di tempat yang kita buang air besar tu, tapi dia keluar biji-biji besar macam nanah tau. Dia bukan sebiji tau. Dia keluar kadang-kadang sampai boleh besar. Kita nak pakai seluar pun tak boleh. Jadi ada setengah-setengah orang ni bila lepas pergi toilet tu tahu tak? Tak boleh nak pakai seluar, tak boleh apa, duduk rumah kena pakai. Dan dia satu lagi, bila kita ada wasir, kita akan rasa pedis di dekat tempat kita buang air besar. Dan gastrik tu sama juga. Gastrik tu bila kita ada gastrik yang kuat, kita makan apa sikit pun kita akan rasa kembung. Dan Kak Tun ada cara nak atasi dia gastrik macam mana. Dan tunggu Kak Tun ada tip-tip untuk gastrik semua. Jumpa Kak Tun selepas ini. Sekarang bukan comel lagi Kak Tun. Kalau nak jadi macam Kak Tun, nak comel macam Kak Tun, minum produk Kak Tun akan jadi comel macam Kak Tun. Jumpa Kak Tun kembali. Sebab apa produk Kak Tun selalu cakap kata makan, minum selepas makan. Sebab kalau kita minum sebelum makan, dia boleh menyebabkan gastrik. Tu Kak Tun selalu cakap, kita makan dulu. Lepas pada tu baru kita minum. Makanan sangat penting dalam perut kita. Tapi orang yang ada ulcer yang kuat atau ada gastrik yang kuat, Kak Tun dah banyak jumpa. InsyaAllah kalau ambil Umairah, dia boleh membantu. Tetapi satu aja Kak Tun minta, minum air lebih. Dan bila kita ambil atau Umairah, cara tak langsung, kita akan kerap, senang kita pergi toilet. Pagi-pagi tu terus. Dan wasir tu boleh sembuh lah. Lama-lama dia akan kecut je. Wasir dia tak boleh kata hilang macam tu. Dia kecut. Tetapi kalau kita susah nak buang air besar,
dia akan datang balik. Benda tu maknanya doktor kena, kalau nak hilang 100%, mesti doktor lah. Kita cuma makanan tambahan, tapi setengah orang tahulah tak nak pergi jumpa doktor kan. Jadi ambil Uma atau Umaira, bila kita minum kita kerak pergi toilet. Itu senanglah kita, maknanya mula-mula mungkin menyusahkan kita sebab dia nak buang toksin dalam badan kita. Kadang-kadang setengah orang kata, Kak Tun, saya buang air besar lepas minum Umaira. Macam melonggok warna hijau dan bau busuk sangat. Itu dalaman kita. Bila dalaman kita tak bagus, dia akan naik ke mulut kita. Boleh jadi ulcer kat mulut. Tapi bila kita dah minum Umaira, dalaman kita bersih, nyawa kita bila kita bau keluar tu, dia memang tak ada itulah. Tak ada apa berbau. Dan satu lagi, bila kita kerak pergi toilet, kita buang air besar, ikut timing dia, jerawat pun tak naik tau. Ini menyebabkan juga. Sebab bau dalaman daripada dia lah benda basi duduk dalam perut kita. Kita asyik masuk tak buang. Macam mana? Itu jadi penyakit gastrik datang, macam-macam datang. Dan Kak Tun boleh cakap, produk Kak Tun boleh membantu. Jangan cakap orang dalam hati tu bising kau cakap kata, oh Kak Tun ni semua produk dia boleh. Memang boleh tak cakap. Kau jangan cabar, cuba dulu. Tak cuba tak tahu. Sebab Kak Tun cakap benda yang betul. Kata sekarang 1001 rahsia bukan lagi 2001 rahsia tau. Kak Tun ni dah jadi famous, jadi glamour, semua orang ikut. Jadi siapa nak comel macam Kak Tun, nak sihat, kita bukan setakat nak comel, tak nak ada gastrik, tak nak ada ulcer. Nak mulut kita yelah bila ulcer, biasalah kita nak cakap dengan boyfriend kan, nak cakap dengan suami. Bila ulcer ni kan, kita nak makan tak boleh dan kita rasa macam bau mulut kita dan pedih sangat. Siapa tak pernah kena, kalau kena sekali memang tak nak. Dan gastrik yang teruk pun memang menyakitkan. Kak Tun boleh cakap, Kak Tun pernah kena gastrik. Memang gastrik yang teruk. Dulu Kak Tun makan ubat gastrik. Tapi semenjak Kak Tun amalkan Umaira, alhamdulillah, memang gastrik tu hilang. Sebab apa Kak Tun so minum selepas kita makan? Sebab dalam Umaira dia ada asam keping atau orang putih panggil Carzinia Cambodia. Oh, nama sedap tu saintis. Tapi kalau kita asam keping aja sebenarnya. Dia masam. Masam tu untuk apa? Untuk kita nak slimming, kita maintain berat badan kita. Sebenarnya Umaira banyak membantu boleh maintain berat badan. Sebab bahan-bahan dia dalam dia tu memang cukup lengkap. Ada collagen, ada astaxanthin, ada macam-macam dah dalam tu, maknanya cukup lengkap. Bahan dia memang sangat banyak. Satu paket 25 gram kira. Minumlah, tak minum tak tahu, cuba dulu. Dan Kak Tun boleh cakap di sini, produk Kak Tun memang harga RM289 dan sekarang kita promosi 200.5. Satu lagi Kak Tun nak minta tolong sangat pengguna-pengguna Kak Tun. Jangan tertipu dengan produk yang harga 120 kata produk Kak Tun. Bukannya, itu bukan produk Kak Tun. Dan apa-apa pun kalau ada masalah boleh hubungi kita, ada nombor telefon di bawah ni. Jumpa Kak Tun selepas ini dengan tip-tip menarik. Jumpa Kak Tun kembali. Okey, senang aja Kak Tun nak cakap. Kita bila nak keluar rumah, kita make up. Pakai foundation, nampak cantik, jeragat pun tak nampak. Tapi setengah orang bila balik rumah malas. Tidur dengan muka macam tu je lah. Dan semayang pun tak. Sebab kalau kita semayang tu bagus sebenarnya. Bila kita semayang, Tuhan suruh kita semayang 5 kali satu hari tu bagus. Sebab kita boleh cuci muka kita. Bila kita cuci muka kita bersih, dia akan bersih dan jerawat tak naik. Tapi Kak Tun nak bagi tahu cara macam mana yang tengah hari kita semayang tak apa lagi cuci biasa. Tapi malam kita nak cuci, kita nak kena cuci bersih. Sebab apa? Jeragat ni dia ada dua jenis.
Jeragat darah atau jeragat yang kita makan pay perancang keluarga. Kalau jeragat yang makan pay perancang keluarga tu susah sikit lah. Kena stopkan pay tu. Tapi kalau stop takut mengandung kan, itu terpulang pada individu lah. Tetapi kalau jeragat darah tu pun kita boleh minum Umaira. Tapi setengah orang jeragat dengan tiba-tiba datang. Tak ada, bukan sebab darah kita, tidak sebab kita makan pay, tapi jeragat makin naik. Sebab apa? Satu, bila kita nak keluar pagi-pagi ni, kita kena pakai sunblock. Kita kena pastikan sebab matahari sekarang bukan macam dulu lagi. Dulu dia lapisan ozon dia tu tebal, sekarang dia nipis. Jadi kita pilih sunblock yang sesuai untuk kita. Dan Kak Tun nak cakap sunblock yang sesuai untuk kita pun, malam-malam kita nak tidur, kena cuci bersih. Macam mana cara nak cuci dia? Okey, ambil cleanser milk. Tak kira cap apa. Kak Tun tak nak cakap lah kata brand apa-apa. Nanti Kak Tun, sebab Kak Tun tak jual. Nanti Kak Tun nak jual, baru beli brand Kak Tun. Sekarang ambil brand apa-apa, letak di tangan, campur air. Dan kita buat macam ni. Dan cuci macam Kak Tun ajar, gosok betul-betul. Dan yang Kak Tun cakap tu lah, kalau hidung kembang tu, kepit-kepitkan. Lepas tu lap dengan tisu. Lap betul-betul, tengok di tisu tu ada bekas bedak lagi tak. Kalau masih ada, buat satu kali lagi double. Dan pergi cuci sabung satu kali. Tanya, mesti anda tanya, kenapa nak menyusahkan diri kena pakai cleanser milk kalau pakai sabung saja? Kak Tun tahu penonton-penonton ada pertanyaan. Okey, sebab apa mesti dia tanya-tanya, kenapalah nak menyusahkan diri pakai dengan cleanser milk 2-3 kali. Baik pakai sabung terus, sebab muka kita bila sabung banyak kali, dia akan kering kulit kita. Jadi cara kita kan pakai setengah orang macam pakai topeng. Foundation ni tebal keluar kan cantik. Bila cuci, kena cuci bersih. Sebelum tidur kita mesti cuci bersih. Dan bermaknanya kita ambil cleanser milk, lap, tengok di kapas tu. Bila dia dah putih, makna tak ada apa-apa lagi bawah mata-mata kita ni. Pakai maskara, maklumlah hitam-hitam sini ni. Kalau tak bersih esok jadi panda pula. Jadi kita lepas tu lap kering. Dan kita cuci dengan sabung, pastikan. Dan malam pakai night cream yang sesuai. Tetapi Kak Tun nak bagi rahsia Kak Tun sikit di sini. Krim malam, night cream tu jangan pakai tiap-tiap malam sayang. Kita nak masa kita tidur tu muka kita rehat. Rehat bermakna natural. Orang dulu-dulu dia tak pakai apa. Jadi mungkin dalam 1 minggu kita naturalkan muka kita. Tidur dengan muka kita dengan muka yang kosong lepas cuci bersih-bersih. Okey, masa Kak Tun pun dah habis. Tak apa, jumpa Kak Tun episod akan datang. Assalamualaikum.